Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan semua, Datuk dan Datin. Terima kasih kerana masih mengikuti channel Saudagar Property. So hari ini saya berada di Kota Kemuning, Shah Alam, di Kemuning Resident. Hari ini saya nak tunjukkan sebuah projek by Mahsing Group yang dibina sekitar tahun 2012 dan dekat sini kapasiti unitnya sebanyak 141 unit, hidup dengan penuh kehijauan dan dijaga rapi oleh sistem berpagar 24 jam. Inilah dia Kemuning Resident. Roll it. Sekarang saya berada di 2.5 story banglo di Kemuning Resident. Banglo ini terletak di hujung jalan, iaitu banglo ini jenisnya adalah end-lot banglo, 2.5 story banglo. Keluasan land area lebih kurang 6,114 square feet dan build up lebih kurang dalam 3,000 square feet. So tuan-tuan boleh tengok detail nanti, saya akan sertakan. So sekarang kita berada di bahagian kapos, okey. Tuan-tuan boleh tengok bahagian kaposnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kaposnya sudah tersedia konkrit imprint, okey. Kaposnya boleh memasuki 2 buah kereta. Dan tidak kurang juga di sini, iaitu end lot banglo ini, nampak di sebelah sana adalah jalan mati dan boleh parking banyak kereta lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini juga sudah tersedia pagar auto gate. Nampak? Dah pagar pun dah auto gate. Banglo mempunyai tanah kiri dan kanan. Yang menariknya, banglo ini tanah belah kirinya ada special sikit. Nanti saya akan tunjukkan. Tunggu sampai video ni habis. Dibina oleh masing developer, antara developer yang ternama dekat Malaysia. So, jom saya tunjukkan di bahagian luar dahulu. So, tuan-tuan boleh tengok di kawasan belah kanan rumah ni mempunyai tanah lagi lebih kurang dalam 20 kaki. 15 kaki ke 20 kaki lebih kurang. Tuan-tuan boleh tengok di sini boleh dijadikan kawasan untuk beriadah bersama keluarga, tidak perlu keluar rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, unit ini juga adalah gated and guarded. Sudah pastinya nak masuk di sini, kena daftar dengan guard. Guard akan call owner untuk melepaskan visitor masuk ke dalam. Bukan senang nak masuk dekat kawasan rumah ni, perlu mendapat persetujuan daripada owner-owner di sini. Okey, tuan-tuan boleh mengikut saya sekarang. So, ini adalah owner renovate. Nampak dekat sini ada sedikit ruangan lapangan direnovate, diletak tile oleh owner untuk bersantai bersama keluarga. Tuan-tuan juga boleh, kalau nak ada any renovation, tuan-tuan boleh gunakan kawasan ni untuk renovate rumah ni. Rumah ini berstatus leasehold, okey, tapi masih panjang lagi tamatnya. Tuan-tuan boleh datang ke belakang. Dan owner ini ada buat renovation di bahagian dapur. Nanti kita akan tengok. Jom, let's go. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di bahagian kanan rumah lagi. Tuan-tuan boleh tengok dekat kawasan ni. Owner pernah cakap dengan saya, sebenarnya dia nak buat swimming pool dekat sini. Tapi tak jadilah. Mungkin tak jadi dan dia buat kawasan lapang je. Bayangkan, tempat ini boleh dijadikan, kalau tuan-puan nak letak kemah untuk kenduri dan sebagainya, ini adalah kawasan yang sangat sesuai. Buat kenduri hanya di dalam kawasan rumah anda sendiri. Dan pastinya ini semua sudah berpagar dan pasti selamat. Kawasan di sini juga dilengkapi oleh kamera CCTV yang memastikan tiada sesiapa yang mengganggu privasi anda sekeluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kawasan yang kita nak. Ada extra land yang boleh kita gunakan untuk buat apa-apa saja urusan kita sendiri, seperti kenduri, doa selamat dan sebagainya. So memang best rumah ni. Ada 7 bilik dan 7 bilik air.
kita akan ke bahagian kiri rumah ni pula. Jom, let's go. Sudah pastinya banglo menjanjikan kiri dan kanannya ada tanah. Tapi banglo and lot ini memang sangat special. Jom kita pergi ke belah kiri rumah ni. Let's go. Itu lebih kurang dalam ada 8 kaki. Jom kita tengok. Okey, inilah kawasan dia. Tuan-tuan boleh buat tanam-tanam, letak pasu dan sebagainya, landscape. Dan macam ni dia dah letak rumput tiruan. So memang cantik. Boleh tengok dinding kita dengan dinding orang sebelah. Nampak tak? So memang cantik, lebih kurang dalam 8 kaki. Owner ni sangat jaga rumah dia. Kalau kita boleh tengok dekat dalam nanti, memang sangat bersih. Owner ni jaga rumah dia, memang sangat teliti. Orangnya pun, saya dengar bila dia beli rumah ni, dia tak duduk tu lama. Lebih kurang dalam 8 tahun, dia beli, tak buat apa-apa, baru dia duduk. Dia beli pun direct dengan developer. Jika anda beli, anda adalah owner yang kedua di rumah ini. Jom kita pergi bahagian belakang sikit. Okey. So dekat sini owner dah buat sikit untuk tanam-tanam pokok dan sebagainya, dan pastinya jika anda beli rumah ni, tuan-tuan dan puan-puan, free pokok-pokok ni tuan-tuan ambil lah. So ini ada sedikit ruang lagi. So ini adalah bahagian yang direnovate. Nanti kita akan masuk dalam, kita akan tengok dia ada 2 kitchen, wet dan dry. Okey. Jom, saya dah tak sabar nak bawa anda masuk ke dalam. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke rumah 2.5 story banglo Kemuning Resident. Jom, let's go. Kita masuk ke dalam. Membeli rumah ini bukanlah satu bebanan, tetapi bagi saya adalah satu pencapaian bagi anda. Rumah ini sangat besar dan sangat menarik dengan konsep yang moden, dibuat oleh owner sendiri. Tengok rumah ini memang menjadi idaman setiap pembeli. Tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang melekat di rumah ini adalah bakal milik anda. Katanya sofa pun akan diberi oleh owner ini. Di bawah ini terletak 2 bilik termasuk store yang akan saya tunjuk nanti, dan ada 2 bilik air. Memang sangat besar, 7 bilik dan 7 bilik air, menjanjikan rumah ini sangat selesa didiami oleh beberapa orang isi rumah di dalamnya. Memang sangat selesa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tengok bahagian ruang tamunya dah tersedia kabinet TV. Kabinet TV, plaster ceiling. Apabila beli, owner tak duduk di setiap tahun yang agak lama, baru dia decide untuk duduk. Dah duduk pula, decide untuk jual. Jadi, anda adalah pembeli yang sangat beruntung kerana owner dah buat pelbagai renovasi di dalam rumah ini. Tuan-tuan boleh tengok dekat bahagian ruang tamunya sudah fully tile, dan dia membezakan antara dry kitchen and wet kitchen. Kita akan tengok sebentar lagi. Tengok dekat sini adalah dining area dia. Dining area dia memuatkan lebih kurang dalam 8 orang. Memang sangat sesuai, dan ada berhadapan dengan belakang sliding door ini, boleh dibuka supaya angin boleh masuk dan pengudaraannya lebih selesa. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini ada partition yang dibuat oleh owner. Yang ini sudah pasti je untuk mengelakkan bau-bauan di dapur keluar masuk ke ruang tamu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan bilik dan bilik air di bawah terlebih dahulu. So ini dibuat oleh owner untuk supaya tidak nampak kita makan. Okey, makan kat sini direct nampak ke toilet dekat bawah ni. Sebab apa? Yalah, tak best lah kan. Makan-makan nampak toilet pula. Jadi owner dah buat partition yang tak nampak terus direct ke toilet. Sebab apa? Mudahlah bila ada tetamu kita makan kat sini, lepas tu nak guna toilet, tak adalah nampak sangat penggunaan toilet tu. So jadinya, jom saya tunjukkan. Ni adalah toilet dia untuk kegunaan tetamu lah. Okey, fully tile sampai atas. Okey, di sebelah kiri toilet ni ada satu bilik tetamu yang agak besar. Boleh masuk sama-sama dengan saya. Okey, boleh masuk, dan ada queen bed. Boleh memuatkan queen bed, dan dah ada wardrobe. Di belakang sana. Tuan-tuan juga boleh buka sliding door ni. Okey. Dan terus ke ruangan belakang rumah ni. Sangat special, bilik dekat bawah boleh dijadikan tempat untuk mak ayah yang datang bertandang atau tetamu.
So bilik ini sesuai untuk mereka. Jom kita pergi ke bahagian kakak-kakak dan mak-mak yang paling suka, iaitu dapur. Jom, let's go. So inilah dia bahagian dry kitchen. Mari kita sama-sama tengok keindahan dry kitchen dia. Saya sangat suka konsep yang owner ni terapkan di dalam rumah ni. Memang nampak kemas, memang nampak special di mata saya. Saya tak tahu kalau tuan-tuan dan puan-puan minat atau tidak, tapi rumah ini nampak kemas. Saya rasa dia tak upah designer pun untuk design rumah dia, tetapi dia punya taste tu ada. Kita boleh tengok dry kitchen dia. Sebab apa dry kitchen ni sangat dekat dengan dining area tadi, supaya apabila kita hidang lauk, ianya dekat dan mudah. Dan kita takkan bermasak-masak, berminyak-minyak dekat sini, tetapi kita akan pergi ke wet nanti. Dan lagi specialnya, wetnya pula ditutup juga dengan satu pintu supaya haba dan asap tadi tidak masuk ke dry kitchen. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada dua kitchen yang berbeza. Sudah pasti ibu-ibu dan mak-mak di luar sana sangat suka dengan desain rumah ni. Dah tersedia kabinet dekat atas dan tabletop di bawah. Okey, dah ada nampak drawer-drawer yang tuan-tuan boleh gunakan untuk simpan barang-barang masak anda. Okey, jom let's go kita ke bahagian wet kitchen. Kita masuk dalam satu ruangan ni, kita akan jumpa satu store. Tidak perlulah kita masuk ke bahagian store, cukup saja saya tunjuk. Dan ada satu toilet di bahagian dapur juga. Boleh tengok fully tile sampai ke atas. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, inilah dapur idaman akak, makcik, pakcik semua. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan tempat ini sebagai konten. Memang sangat cantik dan menarik. Dilengkapi juga kabinet-kabinet yang mengelilingi saya ini berbentuk L ataupun U. Saya rasa sangat panjang dan ada tersedia island table juga. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, pagi-pagi isteri tuan-tuan puan-puan masak dengan penuh selesa. Dapur ini sangat sensitif tuan-tuan dan puan-puan bagi golongan wanita. Sebab apa? Tempat memasak adalah nadi bagi sesebuah rumah. Jika isteri-isteri happy memasak, insya-Allah keluarga bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ini semua owner akan bagi. Sebab apa? Tile dia berwarna hitam kerana tidak nampak melekit berminyak dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, membuat rumah sebegini memerlukan kos yang sangat banyak. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, owner mengeluarkan lebih daripada 100,000 untuk renovation rumah ini saja. Tuan-tuan dan puan-puan beli tapi hanya tinggal duduk. Ini adalah pembelian yang sangat berbaloi. Tuan-tuan dan puan-puan, dapur wet dia juga nampak terus ke bahagian belakang tanah rumah ni yang sangat besar. Macam saya cakap di awal video tadi, jika tuan-tuan beli rumah ini, boleh buat open house hanya di dalam rumah saja. Tuan-tuan bayangkan, duduk di dapur, masak-masak-masak, pas terus ke bahagian kemah nanti. Mudah kan? Kadang-kadang orang perempuan ni, dia boleh buat pelbagai perkara. Apabila masak, dan dia boleh laundry sekali dalam satu masa. Akak-akak dan makcik-makcik boleh laundry sekali sambil memasak. Sebab apa? Laundry ni tidak perlukan komitmen yang tinggi pun. Sebab apa? Kita guna mesin basuh, bukannya kita guna tangan. Jadinya ini, macam saya cakap tadi, rumah ini memang dia dah fikir sebelum buat. Dia dah fikir dah, supaya dapat masak, dapat basuh, dapat masak, dapat basuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita akan pergi ke level 1, di mana terletaknya bilik-bilik yang sangat besar untuk saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sabar dulu, jangan keluar daripada video ini. Lihat keindahan di level 1. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu ruang tamu atas. Dia tidaklah besar, tidaklah kecil, tetapi cukup jika anda nak buat aktiviti seperti senaman seperti ini. Contoh owner kat sini, dia buat
untuk meletakkan dia punya bicycle. Contoh dia nak angkat dumbbell ke, dekat sini lah tuan-tuan dan puan-puan, boleh gunakan ruangan ini. Dan dekat sini juga ada satu tingkap yang boleh nampak terus direct keluar sana. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan ruangan ini supaya anak-anak tidak terus ke bawah dan duduk dekat sini bersantai bersama keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke bilik yang pertama. Bilik di atas ini yang pertama ada satu bilik air dan satu queen bed. Yang pastinya wardrobe juga kita ada yang memang sangat cantik, nampak seperti baru lagi tuan-tuan dan puan-puan. Pastinya owner tidak akan tanggal item-item seperti ini. Okey, dan ada juga laminate flooring yang masih cantik dan juga ada satu toilet yang fully tile sampai ke atas. Saya suka nak ingatkan, rumah ini owner bagi semua aircon yang berada di dalam rumah ini. Owner dah beli rumah baru, owner dah tak nak dah aircon nanti kan nak pasang, nak buka, dah sangat leceh. Jom kita ke bilik seterusnya. Bilik anak lelaki dia ataupun anak bujang. Masih ada wardrobe yang boleh meletakkan baju-baju dan seluar. Okey, dan kat sini juga dia letakkan mainan-mainan dia. Okey, so memuatkan queen bed size dan ada privacy toilet sendiri. Masih fully tile lagi sampai ke atas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok toiletnya. Siap bersingki lagi tuan-tuan dan puan-puan. So, ini mana tahu bakal menjadi milik anda rumah ini. Pastinya sangat selesa untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan duduk di bilik ini. Jom kita pergi ke master bedroom yang terletak di ruangan level 1 ni. Jom. So, inilah dia master bedroom dia. Master bedroom dia lebih kurang saya punya rumah dekat Meru tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah master bedroom. Dekat sini di mana ruangan tempat owner bekerja. Kalau work from home, dia dah buat station dekat sini. Okey, dan tuan-tuan boleh nampak king bed size. Apabila letak king bed size pun masih lagi mempunyai ruang yang sangat banyak. Dan tuan-tuan boleh tengok di hadapan king bed size ni terletaknya wardrobe yang sangat panjang. Boleh meletakkan baju-baju puan-puan semua dekat dalam ni. Masih cukup. So, boleh tengok dekat sini dia letakkan kerusi urut ni. So, masih ada ruang. Boleh letakkan ruang solat dekat sana, solat di bilik. Memang sangat special. Dah ada juga built-in aircon yang tersendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila master bedroom macam ni, rumah mahal-mahal macam ni, pastinya ada bilik airnya sendiri. Sangat special bilik airnya. Fully tile dan ada bathtub. Tuan-tuan dan puan boleh tengok ada bathtub. Bilik air dia tuan-tuan dan puan memang sangat besar, memang sangat special. Dilengkapi grill, dual sink, mandi dengan penuh kegirangan tuan-tuan dan puan-puan. Mandi dengan penuh selesa, mandi tanpa gangguan. Ini adalah rumah idaman anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, master bedroom kita dah teroka. Sekarang adalah masanya untuk kita pergi ke level yang paling atas sekali. Suka saya ingatkan, rumah ini adalah 2.5 story. Maksudnya ada lagi level atas yang kita belum pergi. Special tak? Kali ni tua, kali ni by Saudagar Property. Tuan-tuan dan puan-puan, jom, let's go. Kita pergi ke level yang paling atas. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah level yang paling atas sekali di dalam 2.5 story banglo Kemuning Resident. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu ruang tamu yang sangat comel. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton TV bersama keluarga di bahagian ini. Dekat sini terletaknya 2 bilik lagi. Total ada 7 bilik dan 2 bilik di level yang paling atas sekali. So, kita boleh duduk di sini dan menonton TV. Kadang-kadang tu, anak-anak kita ni malas nak turun bawah kan. Jadinya, boleh menghabiskan masa di sini menonton TV. Dan, saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan bilik yang seterusnya. Tidak kurang hebatnya bilik ini. Besar juga. Boleh meletakkan queen bed size. Tuan-tuan boleh tengok. Dan ada wardrobe yang sama di bilik ini juga. Dan, privacy toilet tersendiri. Ada
di dalam bilik ini. Boleh tengok fully tile sampai ke atas. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita ke bilik seterusnya di level atas kali ni. Jom, let's go. So ini kita dah berada di bilik yang terakhir rumah ni. So boleh tengok ada wardrobe, ada aircon, ada toilet tersendiri juga. Fully tile. Tuan-tuan dan puan-puan, total bangunan lebih kurang dalam 3,764 square feet. So rumah ini build up-nya memang sangat special dan didesainkan khas oleh masing grup untuk keluarga-keluarga yang besar. Dan yang paling penting, duduk di Kota Kemuning ini boleh menikmati landscape. Jika tuan-tuan dan puan-puan menyusuri jalan di sini, semuanya ditutupi oleh keindahan kehijauan bumi Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang paling special dekat rumah ni. Tuan-tuan dan puan-puan mesti tertanya-tanya, mana balcony? Dekat master bedroom pun tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah terletaknya balcony. Jom, let's go ikut saya. Balcony lebih kurang dalam 4 ke 5 kaki. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, kebetulan ada haiwan di hadapan saya. Ada balcony yang kita boleh facing kehijauan. Memang sangat cun. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia duduk di Kemuning Resident. Pembelian yang sangat berbaloi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Nabil Osman. Tour kali ini sangat berbaloi. Bagi anda yang masih stay di video saya selama ini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana follow saya punya channel dan tour-tour di rumah yang seterusnya. Akhir kata daripada saya, rumah ini bukanlah satu beban, tetapi satu pencapaian bagi anda kalau memiliki rumah seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Kemuning Resident, Saudagar Property Channel, terima kasih kerana menonton.